Dan seterusnya saya ingin pindah kepada pendekatan ulama Islah dalam memahami ajaran Al-Quran Karim. Saya seperti mana yang saya jelaskan tadi, saya khalaf. Tapi saya melihat salaf ini menarik dan diminati oleh masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, saya lontarkan 3 dasar ini adalah berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Mustafa Abdul Razak yang merupakan mantan kepada Syekh Al-Azhar, yang mengatakan bahawa pendekatan ulama Islah dalam memahami Al-Quran adalah bertitik tolak daripada 3 dasar ini. Yang pertama, membebaskan akal fikiran umat Islam daripada belenggu taklid sehingga akal tidak akur kepada kehendak hawa nafsu, sebaliknya akur kepada hujah dan kebenaran. Yang kedua, menjadikan agama sebagai dasar ilmu, di mana kedua-duanya merupakan perkara asas dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, memahami agama menerusi metod salaf dan berpandukan sumber-sumber utama dalam mencari kebenaran. Jadi bertitik tolak daripada 3 dasar ini, maka kita dapati ulama al-Islah mengupas isu-isu permasalahan yang berlaku dengan merujuk kepada ketiga dasar ini. Saya mengemukakan beberapa sampel untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan. Antara sampel di sini saya kemukakan sampel akidah. Saya mengatakan tadi pendekatan salaf ini diminati oleh masyarakat, mudah tersebar dalam masyarakat disebabkan kaedah yang dikemukakan oleh mereka mudah difahami. Sebagai contoh, dalam isu usul akidah, pendekatan Islah yang digunakan yang digunakan oleh mereka itu memang senang. Sebagai contoh, pernyataan Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan hendaklah disifatkan Allah dengan apa yang disifatkannya dan berpandukan penjelasan Rasul, sama ada pada menafikannya atau mengisbatkannya. Jadi maksudnya dalam usul akidah, mereka dasarnya adalah merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, beriman kepada zahir nas itu. Dan kalau kita compare dengan pendekatan ulama khalaf, kita dapati pendekatan yang agak rumit, memerlukan kepada pentakwilan, memerlukan kepada penghujahan yang mendalam, sehingga dan pendalilan yang sifatnya falsafah untuk menghasilkan sesuatu natijah. Jadi sedangkan kalau kita lihat pendekatan ulama salaf dalam isu akidah ini tidak seberat itu, tidak sesusah itu. Sebaliknya pendekatannya begitu simple. Sebab itu ramai di kalangan para pendakwah atau dari kalangan ulama Islam mengatakan dalam isu ketuhanan mereka boleh menjelaskan isu ketuhanan dan boleh memberi kefahaman kepada masyarakat untuk menjelaskan isu ketuhanan dalam masa 5 minit saja. Berbeza dengan ulama tradisional, ulama khalaf sifatnya, yang terpaksa mengambil masa yang lama kemungkinannya untuk memberi kefahaman tentang usul itu. Jadi bagi saya, untuk memastikan kedua-dua aliran sama ada salaf atau khalaf ini dapat mengekalkan survival masing-masing, maka manhaj yang dikemukakan oleh mereka ini perlu dimantapkan lagi. Saya mengatakan usul akidah yang dikemukakan oleh ulama salaf ini mudah difahami, dan khalaf kemungkinan payah difahami. Kenapa payah difahami? Kenapa diperpayahkan? Sepatutnya dipermudahkan. Kerana kedua-dua aliran ini bekerja dan menuju kepada satu matlamat, iaitu untuk mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti apabila kedua-dua kaedah ini dihidangkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam, maka sudah pasti masyarakat awam akan memilih kaedah yang mudah
difahami. Jadi saya merasakan idea saya ini apabila saya lontarkan, kemungkinan dia menjadi cabaran kepada saya sebab saya adalah pengikut aliran khalaf, ataupun kepada rakan-rakan saya yang merupakan guru-guru kepada aliran khalaf, supaya mereka mencipta atau mengubah suai kaedah khalaf itu supaya pendekatan khalaf itu lebih, supaya dia mudah difahami, lebih mesra dan boleh dicernakan kepada masyarakat dalam semua lapisan masyarakat. Dan saya rasa masalah ini saya berhadapan dengan masalah selepas ini. Moga-moga tak ada persoalan, sebab saya bercakap ini bukan atas kapasiti salaf. Saya bercakap ini atas kapasiti khalaf.